Saya tahu ramai yang sebenarnya tanggung pembedahan sinus sebab takut kan, takut pendarahan, takut ada sumbat dekat hidung, takut macam-macam takut kan. Sebenarnya ada cara lain. Biar saya ceritakan pasal cara di mana tak ada potong, tak ada pembedahan, tak ada keluar darah banyak dan boleh balik hari yang sama. Tahu? Saksikan. Kita pasal balloon sinuplasty. Dalam balloon sinuplasty, doktor akan masukkan satu wayar yang sangat halus ke dalam hidung. Dia masuk je bahagian sinus, balloon tu akan kembang dan keluarlah semua nanah. Dalam keadaan ni, tak ada potong, tak ada tampal, tak ada apa. Dan tak sakit. Keluar je semua nanah, kita akan sedut, lepas tu patient boleh balik hari yang sama. Apabila buat balloon sinuplasty, dia punya downtime dalam 1-2 hari je. Patient boleh balik, boleh sambung rawatan seperti biasa. Dan kebanyakannya boleh buat dalam daycare dan bios setempat atau bios penuh. Tapi perlu ingat, tak semua patient sinusitis kita boleh guna balloon sinuplasty. Ada setengah tu teruk sangat, kita perlu buat cara biasa. Ingat, balloon sinuplasty ni bukan untuk semua kes, bukan untuk semua orang. Nombor satu, harganya agak mahal. Dan balloon sinuplasty ni kita boleh buat hanya kalau keadaan tak teruk sangat. Kalau teruk sangat, kita kena buat sinus surgery seperti biasa. So, kalau anda ada penyakit sinus kronik, segeralah jumpa Dr. ENT untuk bincang pilihan yang ada untuk anda.